Preeclampsia ni satu kita kata diagnosis dalam pregnancy yang common. Okey, sebenarnya dia bermula daripada ibu yang didiagnos yang ada darah tinggi lah. Biasa kita diagnos ibu mengandung yang ada darah tinggi ni pada usia kandungan 20 minggu. Darah tinggi tu macam mana? Tekanan darah melebihi 140 dan bawah 90 dalam 2 bacaan. Jadi preeclampsia tu berlanjutan apabila dia ada komplikasi dalam darah tinggi tu. Contohnya dia mula ada protein dalam air kencing, ataupun dia ada efek kepada pembesaran baby akan jadi kecil, dan juga simptom-simptom preeclampsia tu sendirilah. Patient mungkin boleh dapat sakit kepala, sakit ulu hati, muntah dan meloyak. Itu adalah tanda-tanda pesakit mungkin ada preeclampsia. Selain itu, pesakit juga disebabkan ada protein dalam air kencing, kaki dia pun boleh menunjukkan bengkak. Di mana akan mendapat kaki yang bengkak dan berat badan nampak naik lah. Biasanya berat badan yang naik secara mendadak ni merupakan salah satu risiko untuk dapat preeclampsia juga. Pernah tak yang macam ibu-ibu yang datang tapi tak perasan dia sendiri ada preeclampsia? Okey, ada preeclampsia yang tiada simptom ataupun sign tu maksudnya kaki dia bengkak. Kadang tak perasan, mungkin dia rasa macam mengandung, bila badan besar kaki bengkak, dia menganggap itu normal. Tapi apabila kita ambil tekanan darah, baru kita dapat lihat bahawa tekanan darah dia tinggi. Kemudian mungkin kita boleh tengok pembesaran baby, mungkin baby kecil daripada usia kandungan dia. So kalau kondisi ini tak di-manage kan, so apakah kesan yang boleh terjadi kepada kandungan? Ya, efek dia apabila pembesaran kandungan terbantut, risiko untuk baby boleh meninggal dalam perut, ataupun pesakit datang dengan tekanan darah yang tinggi dan juga uri lekang. Uri lekang ni maksud dia selepas kita bersalin, baru uri kita akan terpisah daripada rahim dan keluar. Tetapi dalam pesakit yang ada komplikasi uri lekang ni, uri dia terpisah sebelum baby keluar, maka darah akan berkumpul di dalam rahim, menyebabkan berlaku pendarahan ataupun bayi meninggal disebabkan keadaan tersebut. Sewaktu dia boleh berlaku sewaktu sebelum bersalin, komplikasi kepada preeclampsia tu sendiri. Kenapa preeclampsia ni perlu dirawat dengan baik? Kerana preeclampsia kalau tak dirawat dengan baik, selain daripada kita dapat uri lekang awal ataupun uri terpisah awal, kita panggil abruptio placenta, pesakit juga boleh dapat sawan. So sawan semasa mengandung boleh menyebabkan pendarahan dalam kepala lah, macam orang stroke, kemudian dia mungkin akan terlantar. Jadi ini kita sangat penting untuk kita elakkan berlaku. Ada tak ibu yang rasa stres sebab ada preeclampsia? Ya, untuk pesakit yang kita diagnose ada darah tinggi semasa mengandung, support daripada family member sangat penting dari segi untuk mengurangkan tekanan, bersama-sama melakukan kerja rumah untuk mengurangkan bebanan kepada pesakit, kerana faktor-faktor ini juga boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Walau bagaimanapun, kadang-kadang penyakit darah tinggi ini disebabkan keadaan penyakit itu sendiri. Tak semestinya pesakit itu tak gembira dia akan dapat komplikasi, tidak juga. Dan bergantung pada tekanan darah yang ada dalam badan dia disebabkan penyakit itu sendiri. Selamat menyambut Hari Preeclampsia Sedunia.